Okay, satu lagi? Okay, satu lagi ialah my husband. Actually my husband dia fat liver. Bacaan dia sebelum ni 2-3 tahun sebelum ni memang tak pernah turun 150 ke atas. So I baru bagi dia 2 kali 2 bulan, dalam tempoh 2 bulan, and then dia check balik. Bagi apa? Tahun ni lah. Bagi apa? Bagi lift core. Oh, bagi lift Bagi lift core. Dia punya tekanan darah. Bukan, dia punya fat liver. Fatty liver. Fatty liver. Fatty liver tu. Fatty liver dia 150 masa tu. Tinggi juga. Jadi I bagi dia cuba 2 botol. Dia nak masuk botol ketiga, dia dah kena buat check up hospital. So bila dia buat check up hospital, dia punya fat liver tu turun kepada 90, and dia punya acid uric dia dah normal. Uric acid lah. Uric acid dia tinggi. Sebelum ni dia daripada dulu uric acid dia tinggi, fat dia punya bacaan liver dia pun tinggi. Jadi doktor memang bagi dia ubat gout. Sedangkan dia tak ada ubat gout. Banyak ubat lah doktor bagi ubat. Jadi saya pun takut lah sebab banyak sangat ubat kan. Jadi saya cubalah bagi, itu pun dia ambil satu hari 1 biji. So now I dah nampak perubahan. Walaupun dia ambil 1 biji satu hari malam tu, dia dah ada perubahan dalam 2 bulan. So I suruh ambil 2 biji lah untuk satu hari sekarang. So nanti next I nak tengoklah result dia. Wah, bagusnya.